Duduk mana tu? Banyak rumah tu ni. Tidak siap. Malam ni tidak kasih dengan kawan. Oh, jangan. Sekarang musim ni panas sangat. Apa ni mereka lalu? Assalamualaikum dan selamat datang. They invited me last night. Saya pernah nak ambil After I saw you, then they invited Lepas me. Adi Sulaiman dengan abaikan dia apa, sebahan tadi. Saya pernah nak ikut dia punya tempo tu. Kan? Abaikan luar biasa. Sangat-sangat tinggi dia punya melodi tu. Ada pula soalan-soalan tengah-tengah. Kita pause soalan sampai hujung. Boleh, ada slide? Alright, so sementara menunggu slide, saya ucapkan terima kasihlah kepada Nes kerana saya nak guna kata aja untuk sudi, sanggup ataupun apa yang sesuai lah untuk menjemput saya untuk buat sedikit sharing. Saya tak pasti saya orang yang tepat ke tak. Mungkin yang ada lah kot, kita tahu berjalan dengan Hakim sekali, tumpanglah sekali kan. So untuk hari ini saya cuba share sedikit pandangan saya lah daripada pandangan luar, sebab saya tak ada dalam mana-mana NGO. So sedikit pandangan saya luar berkenaan dengan how we can do this together lah. Itu saya punya approach. Dan disclaimer, saya buat slide dalam kereta. Masa naik ke Fraser tu kan, belok-belok tu kan, saya pula ada seorang driver yang sangat cekap. So memang laptop saya bergoncang ke kiri dan ke kanan. Jadi memang generated lah by AI dia punya image. Jangan tanya spesies apa. Anggap je lah tahu spesies tu wujud. Okay, so untuk hari ni mungkin just nak to give an overview dulu, kita faham dulu, because I think benda ni penting juga nak bawa emosi untuk besok ni, AGM. Sebab AGM ni saya rasa satu titik permulaan yang baru yang penting dalam mana-mana persatuan. So dia perlu ada satu mungkin emosi yang tepat dalam mengundi. Sebab tadi Hakim kata dia tak nak pegang jawatan, tapi dari segi sharing tadi macam dia cakap dia buat tu, dia buat Banyak. nampak macam kempen ni. Macam ni. Tak tahu lah, mungkin bagi Sulaiman kena jaga jawatan tu, takut ada orang tengah nak tunggu bawah dia naik ni. So next. Okay, dalam kita seronok-seronok seronok tadi main kahut. Siapa yang buat soalan tadi saya doakan yang baik-baik lah untuk dia. Tak ada follower berapa, nombor plate kereta orang. Semua tembak, semua kena. Okay, so overview sekarang sebab I think Nes tadi kalau ikut Haji Sulaiman punya sharing tadi, walaupun dia cuba buat dalam keadaan yang santai, tapi saya rasa berat tanggungjawab yang berat oleh ahli tau, bukan yang akan diundi besok. Yang diundi besok ni dia kat atas, dia helikopter view yang bawah. Walaupun tak ada jawatan besok, saya rasa mungkin mungkin kita cuba kita transform sikit pemikiran. Sekarang ni 2026, for the last 100 years, dunia ni tak pernah lagi ditekan dengan begitu kuat over the last billions of years. Dalam 100 years saja, manusia berjaya memusnahkan alam sekitar dengan begitu dahsyat. 73%, 73% kalau kita tengok. So saya wildlife kan, saya tak nak cakap pasal lain, saya lebih pada hidupan dia. Of course lepas ni ada Datuk yang lebih pengalaman yang akan share I think more insightful things lah on wildlife. So 70% tu satu bilangan yang sangat besar, sangat besar. Kita ambil pula fungsi-fungsi hidupan dia, ada yang pollinator, pemangsa, macam-macam fungsi dalam ekosistem. Jadi 70% ni bilangan yang satu jumlah yang sangat besar. Dan di situ peranan NGO seperti Nes ni penting. Sebab tak ada orang yang boleh buat satu tugas semua. Dulu Cik Main macam mana kan? Cik Main di Balang tadi kan? Dulu Cik Main dalam Jabatan Pendidikan ada fungsi dia, universiti ada fungsi dia, NGO ada fungsi dia, citizen scientist ada fungsi dia, semua orang ada fungsi. Kalau kita tengok 48,000 spesies dalam IUCN database yang threatened, kita jangan fikir burung ke serangga je, kita buka kotak kita sikit lah, kita buka pemikiran. 50,000 spesies sedang diancam kalau kita tengok dalam IUCN database. 50,000, sangat-sangat banyak tau. Dia satu numbers yang kita rasa macam
Apa nak buat ni? Berat sebenarnya. Betul dia resonate dengan apa yang Haji Sulaiman sebut tadi. Orang kenal Nes ni besar burung. Tapi bila dia venture untuk ada group, saya sangat menyokong. Sebab memang perlu. Dia bukan soal kita nak kita buat ni sebab nak cari drive ataupun tak. Perlu. Dan every minute yang kita bercakap ni, setiap minit tadi main 10 minit. 10 minit kan? Setiap 1 minit lebih kurang 30 padang bola saya sultan digondol. So 300 padang bola dah habis dalam tempoh tadi main kamu. Banyak lah. 300 padang bola banyak. Average ni. Dan kita next dalam konteks Malaysia kita kalau ini kita based on official report lah kita dikatakan ada 55% forest cover. Masih lagi ada 55% berdasarkan laporan rasmi. Kita percaya dia jauh lagi rendah daripada itu. Sebab dia banyaklah dari segi technicality, data, reporting sebagainya. Kita tinggal 50% je. Hutan yang penting yang menjadi rumah untuk semua hidupan, bukan hidupan liar. Antara kumpulan yang sering diabaikan juga adalah organism yang kecil-kecil. Yang orang tak nampak. Kita ada beratus ribu spesies yang I believe kita belum identify. Contoh one of my salah satu kajian saya lah, kita buat kajian pasal mikrob ataupun mikroorganisma dalam kehidupan liar. Daripada lebih kurang 300,000 spesies yang kita detect, kita cuma berjaya identify less than 1,000. Bayangkan berapa ratus ribu lagi mikrob yang kita tak kenal. Mikrob ni lah yang akan menjadi potential untuk zoonotik bila berlaku crossover pemindahan dan sebagainya. So we look at these numbers. Jangan anggap ini tugas Kementerian Sumber Asli, jangan anggap ini tugas mana-mana agensi. Ini tugas kita bersama. Especially bila kita dalam satu kumpulan yang bagi saya lah, mungkin orang nampak NES ni mungkin exclusive group. Kan, kalau dapat masuk NES ni kira bagi saya elite lah. Mana ada NGO ada interview? Saya saksi hidup bila Hakim nak di-interview. Saya tahu dia punya bebelan tu macam mana. Mana ada NGO ada interview? NGO alam sekitar lah kan. So NGO alam sekitar kebanyakan dia nak ahli ramai sebab yuran banyak, duit banyak. NES ni dia very unique, dia macam dia ada aneh sikit. Berapa tu dah 30 lebih. Tubuh dah 9 tahun. Ahli 30. Wow. Dia tak tahu lagi ke kroni ke kita masih tahu. Okay. But still 30 orang yang terpilih termasuk dengan grup Free Sabilillah tadi tu. Kan? Free Sabilillah kan? Bukan free Free Sabilillah tu. We can do a lot sebenarnya. Banyak yang boleh dibuat. Next. Ni yang saya rasa pandangan saya lah. Daripada pandangan luar yang kecil hati. Saya pernah terlibat dalam pertubuhan dan juga NGO during the early career of my kerja lah. Kerja early career tu memang saya adalah terlibat beberapa. Not long after that, saya keluar. Saya tak nak. Sebab saya merasakan there is a big mismatch. Ada satu ketidaksambungan tau antara pemikiran saya dan pemikiran pertubuhan. Saya rasa. Sebab setiap pertubuhan ini ada agenda dia. Dan agenda itu selalu ditentukan oleh senior management. Siapa yang pegang presiden, siapa yang pegang vice president. And I have a very terrible experience with this group lah. Saya tak sebut yang mana. Very terrible experience. Yang bagi saya really impact on how I approach pertubuhan. And this is the first pertubuhan yang saya accept invitation in 5 years. Betul? Saya tak cakap tu sebab aku nak kipas NES kan? Campaign. Ada orang Ada panel interview lah kan? Tapi kenapa saya sebut tu sebab itulah gap yang kita kena address. Siapa yang dipilih besok, you have to address that gap. Bukan universiti ataupun orang-orang yang mungkin teknikal ni tak nak kerja dengan NGO atau pertubuhan. Saya sendiri ada very bad experience. Very bad experience in the sense that dia memang mengganggu kerja, mengganggu emosi, mengganggu banyak benda diganggu.
So situ dah satu fragmentation. Berapa ramai kalau kita kira lah, berapa ramai researcher daripada universiti dalam jangan sebut biologi lah, sebut environment dia lebih luas sikit, yang terlibat dalam pertubuhan. Tak ramai. Tak ramai. And that is for a reason, sebab dia banyak jenis sakit kepala tu. Kat situ dah fragmented. Belum kita kira lagi NGO yang tak align dengan government, yang memang visi dia adalah untuk mungkin dia dalam konteks pemikiran dia perlu jadi check and balance, tetapi communication itu tidak berlaku dengan baik. Jadi bila kerajaan, mungkinlah agensi kerajaan nampak je nama betul, ini betul kan? Jadi you can read. In fact, dah habis masa ke apa? In fact saya just nak share lah. Next month insyaAllah kita akan ada satu ekspedisi di Hutan Sipak Kekal Lenggong di Malaysia makan di bawah JPSM. Semasa dalam perbincangan awal dengan JPSM, antara nama kumpulan yang memang disebut untuk dijemput adalah NES. NES, saya first time jumpa Haji Sulaiman sebenarnya di Hutan Simpan Air Hitam Utara. Begitu Haji Sulaiman datang, dia bantu Jabatan Perhutanan untuk buat inventory burung. Kemudian di Hutan Simpan Panti dan seterusnya. And because of that good job yang NES buat, satu, kerjanya bagus, communicationnya bagus. Memang Tuan Ramli sebut, sekarang Timbalan Pengarah bahagian pengurusan hutan, Tuan Ramli sebut, memang dia, kalau burung dia kata NES lah. So I think that's a good, itu satu ruang yang NES dah cipta dengan agensi kerajaan yang perlu dijaga dengan baik. Termasuk juga mungkin tadi ada disebut corporate sector. Banyak NGO yang dapat funding daripada corporate sector, tapi kita tahu buat NGO yang mana. Kita tahu pun corporate sector mana yang bagi duit. Banyak sebenarnya. So kat situ ruang-ruang yang perlu kita kena cantumkan semua. Sebab it's not easy tau. Kita cakap, oh kenapa wildlife keluar, kenapa tapir keluar, kenapa gajah keluar. Forest is fragmented. Kenapa kita masih gagal? Kita masih fragmented. Kita masih lagi terasing-asing in silo dalam agenda masing-masing. So itu sangat-sangat susah untuk diselesaikan. Okay, but we have to do it lah. Next. This is the reason. Saya rasa ini pandangan saya. Jangan marah kalau salah. Universiti adalah satu tempat yang mana ada pakar teknikal. Sepatutnya pakar teknikal lah, sebab dia dah habis master, dah ada PhD. Tetapi goal dia berbeza. Sistem universiti berfungsi berbeza. Dia tak boleh tadi macam contoh apa? Ada projek on. Apa tu? Bandon kan? Besok ni on. Kita kena surat kena hantar, tunggu pelepasan, pergerakan, kelas kena ganti, cerita banyak. Jadi the way we work is different. And tujuan kita buat tu pun berbeza. Mungkin NGO dia nak increase connection, nak buat networking dan sebagainya. Universiti dia pergi, tapi kepala dia adalah, oh ini adalah community service punya KPI. So kita tak salah, it is okay. Tetapi kalau kita boleh align together benda tu, so win-win lah. Universiti dapat, NGO dapat, government dapat. So kalau kita boleh tengok dan kita boleh faham kenapa berlaku mismatch, I think we can do a lot. Mungkin ada juga ahli kat sini juga menjadi ahli pertubuhan lain, saya tak tahu lah. Kita NES mengharamkan. Tak ada. Dia tak cemburu. Ada sayang apa, sumpah ke apa, tak ada lafaz apa-apa Sama jugalah, terpulang, terpakai untuk semua pertubuhan. Sebab inilah yang menyebabkan kita berasing-asing. Tapi bila kita bercakap kat conference tu, kalau cakap kat conference memang kita lah macam-macam lah. Nak sebut kadang kita pun tak terkeluar. So sebab tu saya kalau tengok pada profil saya, walaupun saya start sebagai primate, tapi saya ni tak sampai hati. Tiba-tiba ada baby kan? Kita ada seorang kawan, saya tak sebut nama. Dia ada dalam hidup ni. Adakah dia seorang kelakar? Dia seorang yang kelakar.
Memang dia hari je. Ikan gelama malai. Sebab gelama naik kat pasar murah. Lepas tu dia nampak pula orang ni duk beli belah-belah ribu. Dia sakit hati. Cuma nanti buat. Kita pun bantu. Sebab I think itu adalah sinergi dia bila kita dapat problem statement daripada orang luar. Dia tak ada tiba-tiba random saya bangun pagi, saya nak buat paper ikan gelama. Tak ada. Problem statement tu datang daripada anda. Itu cara kita lah, researcher. Kita perlukan problem statement, input. Itu yang tiba-tiba problem statement masuk, keluar buku. Nature Escape. Kan, ketika ada benda tengah, ada buku, Nature Escape, ada dokumentari. So, problem statement tu kena datang. Tapi jangan problem statement tu disampaikan dalam bentuk problem. Faham tak? Jangan macam menjadikan dia masalah kepada researcher tu. So kat situ saya nampak kita boleh in a way lah, saya nampak kalau kita boleh betulkan pemikiran kita kat situ bersama, satu kita kena sangka baik tau. Sangka baik. Kalau kata ada orang, saya tak pernah, saya selalu kalau Haji Sulaiman, kadang kita boleh gosip lama sejam. Gosip pasal diri sendiri, bukan pasal orang. Seorang presenter ni namanya. Mantap kan? Saya kecil hati tak ada lagu tu. Tapi setiap kali saya, Haji ini Haji dia akan always macam jadi orang yang macam tak apalah dah, tak apa, kita pun sejuk sikit dengar. Dia jenis orang yang very calming. Mungkin belakang tu dia pula bagi cawan. Tapi dia jadi orang yang menyerap masalah lah. So I think we have to play that role together lah, maksudnya kita kena bersama-sama. Termasuk juga kalau kita jumpa agensi kerajaan. Agensi kerajaan ni dia ada punca kuasa. Kita tak ada. Kalau setiap jabatan tu dia ada akta-akta dia yang menyebabkan dia ada punca kuasa ditubuhkan. Jadi kita pun janganlah tunjuk macam kita ni lebih. Kenalah ada communication yang efektif. Kita kena menghormati kedudukan dia sebagai agensi yang menjadi satu kumpulan yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga biodiversity kat Malaysia ni. And we can work together, which is what I think Haji Sulaiman dan rakan-rakan have been doing lah dekat Johor, yang ada long lasting impact until now. Next. Ini satu yang kalau kita, yang saya tak sebut sikit tadi, but if we can understand this, I think we can work really well between university and NGO ataupun pertubuhan. Satu, NGO ni dia boleh cepat. Itu yang project on, activate. Dia on. Researcher dia slow sikit. Tapi bukan sebab dia slow tu dia nak slow. Tapi because the mechanism is set in that manner yang dia tak boleh laju. Kalau dia laju, dah boleh dia laju. Besok dapat surat tertib. Mohon pengesahan kehadiran, tunjuk sebab apa segala apa kan. So dia ada proses dia kat situ. Termasuk juga when we want to do something, kita ada method kita untuk kita selesaikan. Tapi jangan anggap method kita tu sebagai tak nak layan, tak nak bagi kerjasama, tak berminat, tak, bukan. Pensyarah ni kalau sekarang saya hari ni saya cakap kita ada berapa pi? 13. S9 2016 dulu. Kita ada 13 pi. Pengajaran, penyelidikan, penyeliaan, penerbitan, perundingan, pentadbiran, segala pi yang ada dalam kamus semua ni. 40 jam seminggu. Kelas dah 18 jam. So, beban tu tinggi. Beban tu tinggi, tapi I think that is where kita boleh faham sesama lain. Dan kalau kita tengok dari segi, I think kekuatan tau sebenarnya. NGO can be a kekuatan kepada researcher, which is macam saya dengan Hakim, our dynamic is very very unique. Saya bila saya katakan saya ada bad experience dengan NGO, saya dah memang set, tak ada kerja lagi dah ngomong macam ni. Macam Hakim lah maksudnya. Saya kenal dia. Kita sharing. Lepas tu, tentu dia memang Hakim ni, bagusnya dia yang saya rasa karakter yang boleh belajar. Ini bukan untuk yang dalam teknikal lah, mungkin yang bukannya dalam bidang tapi dia nak serius. Satu karakter bagus Hakim ni, dia muka tak malu lah. Dia direct dia punya muka tak malu dia tu. Dia kata, ni saya sibuk apa, tak ni dia datang, dia punya effort tu. Dia punya effort tu. So, boleh tanya dia, saya tak tipu. Saya kata dengan dia, kalau nak kerja sama boleh, but I'm not going to pay you anything. Itu yang free sabilillah. Mungkin dia. Yang free itulah sabilillah saya takut. Bukan sebab saya tak boleh bayar. Ada allocation, boleh bayar. Tapi that is one of the reason kenapa my collaboration before tu gagal. Because of
Tak banyak mana pun, tak sampai 1000 pun. But because of that, dia jadi satu polymer yang sangat dahsyat. So, bila tadi Haji kata Nes ni banyak duit lagi. Banyak duit. Rakam tadi kan? Tak, dia orang cerita macam banyak duit. Oh, dia orang cerita. Oh, okay. So, because of that, saya cakap dengan Hakim, kita boleh, but I'm not going to pay anything. Dan saya test ni selama 4 tahun. Lama 4 tahun ikut orang tak bayar. Tapi kita pun ada common sense lah. Bila ni isi minyak, kita bayar makan. Tapi upah tak ada. So how I pay him back is by including him in the research group, is by acknowledging him as the co-author. Penulis bersebab memang dia contribute. Kalau cari fikir najis haiwan tu, aduh, susah tau sebenarnya cari fikir haiwan dalam hutan. Dia bukan kat supermarket dalam botol macam tu. On the forest floor, nak cari pula multi species. Nak ajar game, kalau kau bau macam ni, dia macam ni. Kalau warna macam ni. Dan dia belajar. Daripada tak kenal primate, dia boleh ID primate. Jadi abang tai. Sifat tu I think is very expensive. That's why I think until now, more than 10 years, kita orang boleh work together very well. Sebab there is no, dan kalau bergaduh lah, marah lah. Ini kalau bergaduh dahsyat ni. Nampak je kelakar. Tapi dia kalau marah, sebab dia memang orang yang sangat emosi pasal conservation. So, ada momen-momen tu, tapi dia tak menjadi isu. Because our foundation is similar. Kita nak conserve. So, that's why I think bila ada NGO dan researcher, tolong kita boleh faham. Kita boleh connect. Kalau NES ni, kalau boleh jadi model NGO yang boleh faham benda ni, trust me, researcher berdua-dua nak interview. Nak isi borang kan interview kan? Mana boleh isi borang je? InsyaAllah 2036 ada 40 ahli. 10 orang tambah. Next. Okay, so saya dah sebut tadi lah. Okay, next. Okay, so untuk walaupun universiti kadang-kadang kita cakap ni macam akademik sangat lah, fikir teknikal lah, nak data nak macam tu lah, collect macam ni lah. But dia diperlukan because dia bukan semudah macam tadi kan contoh Hakim kata dia jumpa lotong sedekah dekat Bera. Betul. Saya akui bila dia kata, saya kata merepek lah. Because daripada tahun 1821 spesies tu ditemui, tak ada seorang pun pernah rekod di luar Johor. Datang pula dia yang kelakar. Dia cakap 10, 9 jangan percaya. Jadi dia kata jumpa kat Bera, saya kata tak lah. And that apa turning point saya adalah bila Cik Rosdan ni dia staf Jabatan Pendidikan. Cik Rosdan call saya, dia kata, doktor, saya rasa ni lotong sedekah ni kat Tasik Cini. Saya bila Cik Rosdan sebut, Cik Rosdan ni dia memang suka primate. So bila dia kata, Hakim kata kat Bera, dia kata dekat Cini, dan kita start. Betul. Dia mula-mula dia doaif. Lepas tu jadi mutawatir pada orang. Tapi that's the beauty. Bila kita pergi field kan, dia ikut kawan-kawan, dia ikut segala apa. Kita pergi Bera tu sampai dengan dia punya keluarga kat orang asli pun ikut sekali. Pergi cari. So that's the beauty. But untuk tukar daripada Hakim kata Bera ada, kepada saya nak keluarkan paper Q1 tu, yang tadi sebut dia bangga belagak Q1 tu kan, kan ada proses. Nak kena pergi collect, tengok, balik. In fact bila kita send the paper, dia orang argue berapa kali you nampak. Betul ke itu adalah natural population? Mungkin itu ditangkap dan dilepaskan oleh, faham tak? Dia ada proses. So dia tak semudah macam kita nak buat sesuka hati. So kita researcher punya kerja itu, fikir, design, method, result, keluarkan. So mungkin kat situ flow bekerja dia agak berbeza. Next. Masa macam dah nak habis. Okay, tak apalah, ni saya rasa is similar to what I said. But if we can do this together, bersama-sama, NGO, university, government, kalau kita boleh buat, nanti it will be amazing. Kita akan tengok a very bright future. Next. Okay, so saya berharap kita boleh rewiring balik. Wiring banyak dah rosak. Wiring banyak yang dah putus, dah rosak. So, kena ada satu gerakan untuk buat rewiring balik. Tak boleh buat seorang-seorang, tapi at least from my position yang saya nampak, apa yang NES buat, dia menjadi satu benchmark. A
kepada NGO lain. Sebab kenapa NES boleh buat? NES pun NGO, NES pun perlukan duit, NES pun perlukan visibility. Tapi kenapa NES boleh buat begini? I hope that standard is maintained. Kalau kata AGM besok berubah kepimpinan, maintainlah standard tu. Because sebelum ni jadi pimpinan nak buat tu sangat susah. Kalau sampai kat telinga saya yang bukan ahli NES tu bagus, maksudnya bayangkanlah berapa banyak lagi telinga yang dah dengar NES tu bagus. So that will help other NGO untuk benchmark NES. Macam mana NES boleh? Macam mana NES boleh keluar masuk Putrajaya macam tu je? Kenapa NES boleh pergi fan trip, tourism? NES boleh pergi ekspedisi? NGO lain tak ada pun lain ekspedisi tu? Because saya nampak cara NES bekerja di lapangan. Tak ada curi tulang. In fact, dia kerja lagi banyak daripada researcher dekat field. Because passion dari tu. So, maintain that standard. Hopefully, dengan cara itu, lagi banyak researcher akan connect. Seronoklah NES ni. Tengok Dr. Atika sebab kan, selamat. Tak ada kena darah tinggi lagi. Kan? Dah kena. So, dah buat buku dah ropin dah kena darah tinggi dah. Dia akan seronok tu aja. Dia seronok. Seronok tu yang menyebabkan kita tak penat. Seronok tu yang menyebabkan kita rasa macam nak lagi lah. Bila lagi nak buat program? Bila lagi nak jumpa? Ini kalau naik WhatsApp group notification, archive. Jangan dibuka, jangan dipandang nama NES tu. Mention 1000 kali pun tak reply. So, that togetherness tu maintain lah. Because it's very hard to create, harder to maintain. Next, I think this is the last one. Okay, ni saya sebut tadi kita cuba jadikan model. So, I think kalau yang dalam bukan bidang, okay, kita akan jadi orang yang sangat suka melihat, memerhati, kan? Kita ada sharpshooter, gambar, mungkin scoping boleh jual 20,000 mungkin. But, kita gabungkan dengan science, dengan researcher, we can explain. Okay? So, passion will observe, science will explain. Gabungkan dua-dua, InsyaAllah kita boleh transform conservation dekat Malaysia. Okay? Saya tak nak ambil soalan. Saya tak nak ambil soalan. Dia tak nak tanya. Dah lah, go lah. I'm open to, bukan soalan, pandangan. Because this is where I also learn. Dan mudah untuk saya juga untuk dapatkan feedback. So with that, thank you very much. Minta maaf salah silap. Jangan cakap. Okay?